So, jom fix cat terkopik dalam one of the kids room dengan saya hari ini. Mula ni saya fokus on fixing small issues around the house. So far, saya dah tukar wall socket yang rosak, lekat balik louvers yang tercabut dekat our DIY sliding partition. This week, saya nak baiki cat terkopik dalam bilik my daughter. 2 tahun lepas saya ada tackle this issue. Time tu saya dah fix dalam semua bilik tidur kami. So far, dalam bilik saya dan my son masih bertahan. Tapi somehow dekat bilik my daughter ni, isu dinding lembab ni lagi serius. So, jadi balik isu ni dekat bilik dia. In the long run, saya kena tackle isu ni dari luar. Tapi yang tu budget besar sikit, so for now kita tackle dari dalam rumah je dulu. First step, kena scrape off semua cat yang dah loose. Besar juga area yang affected. Lepas dah sudah scrape semua, kena kemas dulu this area sebelum kita buat the next step. Sekarang kita kena ratakan balik sebelum boleh cat. This time around saya pakai wall filler yang memang design untuk tackle this type of wall issues. Saya apply je dulu the filler. Lepas a few minutes, saya ratakan supaya tak nampak any streaks. Kalau korang nak the finishing tu extra smooth, boleh gosok guna kertas pasir lepas filler ni dah betul-betul kering. The next day, the wall dah ready untuk cat. Saya apply base coat dulu, saya buat 2 coat. Dan the next day, baru saya cat 2 coat juga. And all done. Bila kita cat dinding dengan warna putih sahaja, saya perasan lagi senang nak maintain over the years. Saya tak perlu nak cat the whole wall bila nak kena tackle isu gini dan tak ada isu cat bercapuk. Seperti biasa, jangan lupa untuk baca my caption untuk more details dan link numbers. And thanks for watching everyone. Till next time.